pada hari ini satu lagi sesi bantuan pengajian barang-barang makanan, bakul makanan kepada 170 keluarga yang dianjurkan oleh Persatuan India Muslim dengan kerjasama Dewan Perniagaan Melayu Perak dan juga Masjid Muhammadiyah Tasik. Seperti mana yang dimaklumkan tadi, pemilihan adalah dibuat oleh PRIM sendiri yang dikhaskan kepada B40 mewakili mualaf, ibu-ibu tunggal dan juga orang miskin yang berada di sekitar Lembah Kintal. Dan untuk makluman juga, ini adalah kali yang kedua untuk tahun ini yang dilakukan oleh PRIM, yang mana minggu lepas sesi yang pertama, tetapi barangan adalah disumbangkan oleh satu lagi NGO, dan pada hari ini barangan adalah disumbangkan oleh PRIM sendiri. Buat masa ini kita masih lagi tunggu dan lihat, kerana hala tuju kita masih lagi di peringkat awal. Seperti mana kita tahu, keadaan geopolitik semasa agak rumit, agak runcing. Tapi saya yakin kerajaan akan menangani perkara tersebut, dan sebagai ahli Dewan kita akan menyahut segala seruan berjimat cermat dan sebagainya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.